Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita punya projek, kita nak letak ni di Masjid Setia Alam, dekat tempat wuduk tu kan. So dekat tempat wuduk tu dia swimming dia memang licin lah. So kita nak try ni. Ni kita beli dekat TikTok je. So kita nak cuba lah. Kalau dia okey kita boleh beli lagi. Sebab memang bahaya lah. Memang lantai tu licin. So kita nak bagi sikit lah pahala sikit. Nak dapat pahala. Jom. Gunting jangan lupa. Kalau lupa macam mana nak potong kapet tu kan. Betul tak? Let's go. So hari ni kita naik kancil. Kancil tebu. Number plate pun tak ada. Belum buat lagi. Nak pergi buat ni lepas habis apa? Habis pasang kapet ni kat masjid kan. Kita buat lah. Oh, kena potong ah. Kena potong dengan BM. Kita kejar balik. Ambil kau. Kena balik kentut. Aduh. Sekarang kita nak pergi hantar makanan dulu. Kita nak pergi hantar makanan dekat Amanda dulu. Lepas tu baru kita pergi masjid lah. Masjid Setia Alam. Cantik guys masjid ni. Dah macam Al-Aqsa dah. Nak lipat satu kali. Break ni tak berapa makan sangat lah. Kena kejap lagi nak kena pergi kedai kan. Kena repair Sekarang tadi ustaz cakap dia on the way. Ustaz dah cakap dia on the way. Sampai. Parking cantik. Cari pot cantik sikit. Inilah kegunaan kancil. Nampak? Tapi risau juga kan kalau orang buka pintu kan. Kita nak pasang dekat sebelah sini lah. Kapet ni kat sini. So kita panjang sekejap. Tak tahulah kapet tu cukup tak cukup. Rasa okey je lah kan. Memang tak cukup tapi boleh apa, boleh tambah lagi kalau kapet tu okey. So sekarang kita kena jumpalah pegawai yang jaga masjid. Aku ada member seorang kat sini. Lama lah member tu. Nampak tak? Dia senyum nampak. Aduh. Korang kalau dia apa, kalau ada yang single lagi boleh cari brother ni kan. Ni kawan saya ni. Brother, saya nak pasang kapet, brother. Boleh. Yang ni Ustaz Faizal. Kalau apa-apa datang jumpa Ustaz ni. Dia otai ni. Ustaz saya. Okey, harap-harap ngam. Sebab kat sini licin ni. Boleh? Cuba Ustaz tengok dia. Dia macam tebal sikit. Saya kalau rasa tak tebal, saya cari yang lain. Ni boleh potong. Kalau tak elok kan kita review lah kat TikTok kan. Dia cakap okey. Guys, Ustaz Faizal, siapa-siapa yang nak nikah pun boleh jumpa dia, Ustaz Faizal. Tapi yang ni brother ni? Ustaz, dia macam ni lah Ustaz. Ustaz pusing dia kat sini, pusing dulu kat sini. Syukur-Alhamdulillah kalau ni kita boleh apa? Tolak ke sana sikit kan. Harap-harap sampai hujung lah, Betul lah, aku nak ambil video. Tolak sini balik. Ustaz nak ambil video. Sini dah, tolak balik. Tolak balik. Taklah, nanti aku lanjut rumah. Ustaz, dia dulu dia kerja dengan saya ni, kat Gawas. Budak ni, daripada dulu dia tak ada awet. Okey lah, jom. Siapa ada awet free boleh bagi. Tak, asyik kecewa je. 1, 2, 3. Ini
Yang panggil apa ni? Ini mat. Mat. Don't sleep. Yes. Sumbangan daripada Tak apa. Sumbangan saya dengan Ustaz. Ustaz baik ni. Oi, ngam ah. Sumbangan untuk semua orang ah. Ustaz. Ngam Ustaz daripada ujung tu. berapa meter ni? Saya beli ini berapa yang paling saya tengok saya tekan kat situ. 5 meter Ustaz. Dah dekat dah. Ustaz kita. 15 meter Ustaz. Ada? Kurang lah. 15. Syukur alhamdulillah. So kita harap semua orang apa tu? Tengoklah review lah benda ni. Korang boleh follow, like and comment dekat Rizman. Siapa nak share pahala boleh lah. Join. Banyak lagi kat sini yang boleh nampak ni. Orang yang bagi apa? Bagi botol ni pun saya kenal dia. Ya betul lah. Dia bawa setiap hari Jumaat tu Saya nak bagi petang-petang. hand wash ni punya ni boleh. Lain Ustaz. Yang kekurangan kat sini. Hand wash. Dia kena tanya jualnya. Saya kan Ustaz, yang dekat-dekat depan sana tu, kita kena ada ni yang tutup tu. Roof tu, awning. Yes. Depan ni pun kena ada awning. Sebab kita tengah ada dalam perancangan ni. Biasalah. Meeting dulu. Kalau korang tak boleh buat yang tu, korang sumbang je. Sumbang je duit, kita boleh terima. No problem, kita jadikan masjid ni terbaik dekat Salam. Tapi untuk sumbangan tu mention lah sebab untuk penyelenggaraan ke apa ke, sebab kadang-kadang ada orang sumbang dia khas untuk anak yatim. Betul? Sumbang khas untuk buat Masjid. masjid. Dia kita separate sebab biasanya dalam akaun masjid kalau ada penyumbang dia tulis sumbangan saya untuk anak yatim. So kita tak usik yang tu. Oh. Itu memang Kalau yang tak ada, kalau yang tak ada, di sini kosong je. kalau itu kosong memang mana kita dikira sebagai sumbangan untuk inilah. Lain-lain lah. Individu lah. Kalau dia orang dah mention untuk asnaf ataupun anak yatim memang kita tak usik. Sebab untuk makanan Tapi memang best lah. Masjid ni memang best. Ustaz ada daripada start buka dulu. Ustaz ada kat sini. Kan? Bulan puasa pun ada kan. betul. Yang kena tolong ni Ustaz. Dia kena tolong. Aduh. Umur 40 lah. Okay guys. Assalamualaikum. Jom kita tangkap gambar ya.